Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan diri saya iaitu Muhammad Hanif bin Nordin dari kelas 4 Ihsan yang berasal daripada SMK Taman Widuri, Pulau Pinang. Hari ini saya ingin menyampaikan book review tentang novel sejarah Islam yang bertajuk Abu Dzar Al-Ghifari, Pembela Golongan Miskin, karya Al-Ghazali. Pertama sekali, Abu Dzar Al-Ghifari adalah antara sahabat yang tak awam menyahut seruan Rasulullah SAW. Beliau sangat dikenali dengan pengetahuan yang tinggi dan pengangan nilainya yang tidak boleh ditawar ganti. Kemewahan dan kemiskinan yang beliau lihat membuatkannya khawatir. Adakah umat Islam sudah jauh daripada cara hidup Nabi? Baginya, orang yang kaya haruslah membela si miskin kerana harta bukan untuk disimpan tetapi untuk dikongsi bersama. Di atas mimbar, beliau menegur tanpa rasa takut. Dia bukannya seorang yang dahaka terhadap pemerintah, tapi dia sangat sayangkan mereka. Taatnya tiada dua, namun dia tidak sesekali takut untuk menegur. Walau bagaimanapun, tetap ada juga yang memandang resah pada keberaniannya. Lalu, apakah yang berlaku pada sahabat Nabi ini di akhir cerita? Novel ini mempunyai jawapannya. Jadi, ayolah rakan-rakan kita bersama-sama membaca kerana membaca itu jambatan ilmu.